Umur saya 77 sekarang. Sebulan lagi 78. Wow. Alhamdulillah, saya ada penyakit. Memang tak ada orang yang banyak kena penyakit tu. Urat di kepala ni, ujung dia ada belun. Saya pun tak tahu kenapa ada belun. Cuma saya rasa sakit, tidur payah, semua serba-serbi payah lah. Jadi apabila saya pergi doktor kata masuk MRI. Saya tengok dia memang ada putih. Di hujung urat dia ada belut. Jadi dia kata nak potong, nak bedah. Jadi saya tanya nak bedah dekat mana? Dia kata bedah kepala kah? Tak. Cucuk dekat paha ni. Cucuk, bukan bedah. Dia cucuk katanya, kemudian sampai dekat belun dia ikat. Jadi jangan meletup. Kalau meletup, saya kolek. Lepas tu, jadi saya pun bingung. Macam mana ni? Kalau nak bedah sini, bahaya ke tak? Saya tanya lah dengan anak menantu apa. Dia kata, janganlah mak, katanya. Sebab bahaya. Memang bahaya. Habis, lepas tu, saya makanlah yang produk yang dulu. Dah saya makan, saya terfikir anak tu cakap, mak, cuba kau dengan seripah, katanya. Cuba tanya. Nak makan lagi banyak-banyak lah. Mungkin sihat ke apa. Saya call dia. Lepas call dia kata dia tak ada buat tu lagi. Dia buat mutika. Habis saya kata dengan dia, saya nak lah. Dia datang. Tak ada kirim, tak ada apa. Dia sudah datang. Sudah datang, dia jelaslah dengan saya. Ini daripada silver plus, gold. Jadi saya tak ada banyak cerita. Saya cakap saya ambil gold. Saya nak makan, memang nak sehat. Memang kita rasa kita dah sakit lah. Habis ambil gold, saya makan. Waktu tu harga dia mahal. Jadi saya makan tu berjimat lah. Satu sehari. Kemudian saya rasa, saya fikir lagi, okey lah. Saya makan 2 kali sehari. Nak tidur dengan pagi. Dah makan tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya rasa sehat, tak ada lagi sakit apa-apa. Lepas tu, saya pergi MRI lagi. Dia kata, belun tu dah kecut. Alhamdulillah. Jadi, saya memang on. Tapi, saya tak fikir lutut kah, sakit apa, saya tak fikir. Dah lepas tu, baru saya fikir, boleh aku jalan jauh. Lutut semua okey, pinggang okey, kemudian sehat. Habis, saya on lah. Saya minta lagi dengan dia. Saya kata, saya minta lagi. Ambil gold lagi. Jadi, saya ambil dengan dia 3 gold. Untuk sendiri. Saya bukan nak, saya tak faham nak bisnes. Habis ambil gold 3. Lepas tu jumpa dengan satu kawan. Cakap dia gini. Itulah dia buat. Langsunglah sampai sekarang. Alhamdulillah. Sayang dia tak ada sini.